Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam channel di Kebun Anda. Okey tuan-tuan, hari ni saya masuk ke kebun. Saya bercadang sebenarnya saya nak meracun serangga, tapi disebabkan oleh cuaca sekarang ni yang gelap, jadi saya tak boleh meracun. Saya tak nak ambil risiko untuk saya meracun dan juga tengah meracunkan hujan. Jadi hari ini tuan-tuan, terlanjur saya masuk ke kebun. Saya nak buat aktiviti pruning. Seperti yang tuan-tuan yang sedia maklum, yang selalu mengikuti video-video saya, pokok saya sekarang ni dah mencecah, umur dia 5 tahun. Jadi saya rasa saya dalam fasa nak membuahkan dia lah, nak menghasilkan buah. Jadi tuan-tuan, hari ni aktiviti saya nak pilih dahan-dahan yang berpotensi, ataupun saya nak buat aktiviti pruning untuk saya buang. Buang dahan-dahan yang terlampau rendah dan juga dahan yang terlampau rapat, yang mungkin menyebabkan pokok ni terlalu lembab lah, dan juga dia bertindih antara satu sama lain. Okey tuan-tuan, saya akan belanja kepada tuan-tuan aktiviti pruning saya hari ni. Okey, jom tuan-tuan. Okey tuan-tuan, ini keadaan pokok saya yang berusia sekarang ni dah mencecah kepada 5 tahun. So far alhamdulillah, pembesaran dia agak cantik, dan juga dahan dia agak besar lah. Okey, dan juga saya akan buat aktiviti pruning untuk saya pilih dahan-dahan ataupun saya nak buang tunas-tunas air. Okey, seperti konten yang lalu, saya buat aktiviti pruning. Saya akan kekalkan dahan yang mendatar saja, yang melebihi 45 darjah. Saya akan buang, dan juga sekiranya dia 45 darjah, saya potong dahan yang berada di atas, dan juga saya akan tinggal dahan dia di bawah ni. Contoh ni, dia pergi naik ke atas, dan juga dia naik ke atas, saya potong, dan juga dia ada dia jadi dahan yang mendatar lah. Tapi pokok-pokok saya ni yang dahan dia terlampau rapat. Kalau contoh ni musang king, umur dia dah 5 tahun. Hari tu dia kena kanker disebabkan oleh mungkin serangan kumbang ataupun ulat pengorek batang. Jadi dia buruk lah sebelah ni. So far alhamdulillah, selepas saya letak air light, dan juga ada dalam video ataupun channel saya ni, dalam konten yang saya buat pembasmian kanker batang, dan alhamdulillah dia dah sembuh. Pokok ni antara pokok yang besar lah. Ni musang king. Dan juga seperti saya beritahu kepada tuan-tuan, ada pokok saya ni yang dahan dia agak rapat. Kalau macam ni masih okey, dan juga ada yang rapat. Yang ni saya dah buang pada minggu lepas. Yang ni saya dah buang pada minggu lepas. Pun saya rasa ni adalah dahan yang rapat. Kalau tengok tuan-tuan, dia dahan rapat. Yang ni saya tak buang. Nampak tunas air pun banyak lagi. Yang mana saya buang, saya dah lupa dah. Jadi dahan ni terlampau rapat. Mungkin ada dahan-dahan nanti yang saya tengok yang saya akan buang lah, untuk orang kata memastikan dahan tu tak bertindih di antara satu sama lain. Dia risiko dia tuan-tuan, kalau dia bertindih, dia akan menyebabkan kematian kepada dahan. Dan kalau saya tengok kat sini, dahan ni mati. Saya tak tahu punca apa dia. Ni mati tuan-tuan. Mungkin ada pengorek batang yang saya tak perasan belah atas tu ke. Dan juga seperti saya beritahu, apabila kita dahan ni terlampau rapat, dia bertindan ataupun bertindih sama lain, dia mudah kena penyakit, dan juga dia redup lah. Apabila dia redup, dia sukar untuk berbuah. Tu duri hitam ni musang king. Ni bahagian bawah dia, dan juga bahagian atas dia. Kalau tengok tuan-tuan, yang ni yang saya terlepas pandang. Kalau tengok tuan-tuan, ni dahan bercabang kat atas tu, yang saya betul-betul tak perasan
dekat bahagian atas tu ada dahan bercabang dua lah, dahan Y yang bercabang dua. Yang ni pun belum saya buat aktiviti proning pada umur dia mencecah 5 tahun ni. Dan ada yang betul-betul rapat dan juga teruk lah. Oh, ni yang saya dah buang pada yang ni yang saya buang pada minggu lepas. Tapi saya kira saya ada juga nak buang juga beberapa dahan disebabkan oleh dia dahan dia pada saya dia rapat lah, walaupun saya dah buat proning. Tapi saya rasa ada dahan dia terlampau rapat dan juga saya nak kurangkan dahan dia. Sebab apa nak kurangkan dahan dia? Seperti saya cakap tadi, apabila dia rapat, kalau tengok tuan-tuan, apabila dia rapat, ujung dahan dia ni dia bertindih di antara satu sama lain. Okey, jadi menyebabkan pengudaraan tak ada. Okey, lepas itu mudah diserang penyakit lah. Seperti yang konten yang lalu, pokok saya ni kena serangan teritik. Satu faktor kenapa serangan teritik ni, satu disebabkan oleh daun yang terlampau merimbun lah. Jadi hari ni saya nak buat pemangkasan lah untuk pokok-pokok ni. Saya akan mungkin ada pokok-pokok yang terlampau rapat di bawah. Contoh dahan ni saya akan buang lah. Ni dahan kat bawah ni saya akan buang. Okey, sebab apa, kalau tengok dia betul-betul rapat. Dan juga ada beberapa dahan yang saya kira yang rapat tu saya akan memang buang terus lah. Okey. Okey tuan-tuan, kalau tengok teritik banyak disebabkan daun ni terlampau rimbun. Mungkin pembasmian kulat tu tak dapat ataupun racun serangga tu tak dapat berkesan disebabkan oleh daun yang terlampau bertindih. Jadi so far pada minggu lepas saya dah racun. Bukan seminggu lepas, pada 2 hari lepas, so far dia dah mati. Kalau tengok tuan-tuan, dia dah kering. Tanda-tanda hitam ni maksud dia, kuning-kuning ni maksud teritik ni dah matilah. Dan saya kira pada minggu depan ni dia akan mati semula ni. Okey tuan-tuan, saya dah buat penjarangan terhadap pokok saya. Nampak lawa sedikit. Okey tuan-tuan, yang saya buat proning, nampak dahan sedikit lapang. Tapi saya kira ni dahan ni saya nak buang. Dahan ni sebab apa, dia mengganggu dahan yang ni. Dan beginilah, nampak lebih pengudaraan tu lebih. Jadi saya harap dia dapat berbuah lah pada awal musim ni. Dan saya kira pokok-pokok saya ni dah boleh dibuahkan. Sebab apa, saiz dia walaupun dia baru mencecah sekarang genap 5 tahun. Okey, bulan 2 ni dia genap 5 tahun. Jadi alhamdulillah pokok saya memang membesar dengan cantik lah. Okey, ni contoh dahan yang agak rapat. Dan juga saya nak buang jugalah dahan-dahan ni. Hujan, saya dah dengar bunyi hujan datang. Dan alhamdulillah saya terdetik tadi kalau saya meracun serangga memang habis. Jadi ngam lah, saya buat aktiviti proning saja. Pokok saya ni tak terlampau teruk lah untuk di proning. Sebab apa, saya memang buat pemangkasan selalu.
Okey, ni yang saya buat pruning ni pun sama. Tapi masih ada lagi lah dahan-dahan yang rapat dan juga tunas-tunas air. Saya nak panjat lah. Saya tak bawa gunting saya tu. Okey, lepas tu gunting dia panggil apa? Daun-daun ni berada di batang, memang betul dia bahan yang baik ataupun kompos yang baik untuk menyuburkan tanah dan juga unsur humus yang baik perebutan dia. Tapi apabila kita potong ni, dia ada bau yang menarik perhatian kumbang-kumbang lah, yang boleh dia bersarang ataupun menyerang kita punya pokok ni. Jadi apa yang saya buat, saya akan kumpul dan juga saya akan bakar lah. Okey. Dan juga orang cakap apabila bakar dalam kebun durian ni, dia yang pertama dia dapat menghalau serangga, membantu dalam menghalang pembiakan ataupun telur-telur serangga. Lepas tu dia unsur yang baik dalam menghasilkan atau dia membantu dalam mengeluarkan bunga pokok lah. Saya tak tahu apakah jenis enzim ataupun bahan yang dikeluarkan daripada asap tu. Tapi kalau orang dulu-dulu nak buahkan pokok, dia selalu asapkan bawah pokok lah, macam tu. Saya pun tak pandai juga. Saya pun tengok orang buat macam tu, saya cuba praktikkan lah dalam kebun saya. Okey. Okey tuan-tuan, terang. Okey, adalah pencahayaan. Dan juga saya tak perasan tuan-tuan, di rumbung kat atas tu. Kat atas tu, bahagian atas tu dah kena kulat. Mana yang mati tu? Yang ni. Ni dahan yang mati. Ada satu dahan yang teruk, dia dah betul-betul mati. Dia kena kulat kat bahagian atas tu. So, bila kita pandang daripada tepi, okey. Ada daun lagi. Nampak pada bawah tu macam tak ada daun kan. So far alhamdulillah okey. Dan saya nak alihkan dia punya daun-daun ni. Okey tuan-tuan, terang. So ada masa lebih kurang sebulan untuk dia recovery balik. Dan juga saya buangkan dahan dan buka bawah ni. Tadi memang gelap gelita, sekarang ni dah terang. Dan juga dahan yang terlampau rendah saya buang juga. Dan juga saya akan teruskan kepada pokok-pokok yang seterusnya. Saya seperti saya beritahu, saya kerap buat pemangkasan, tapi dah lebih kurang dalam 3-4 bulan, 4-5 bulan, 3-4 bulan lah saya tak buat pemangkasan. So dia akan dia jadi terlampau merimbun lah.
dan juga untuk mengelakkan jangkitan kulat dan juga serangan teritip ataupun serangga yang bersarang dalam daun ni, serta penyediaan saya untuk fasa dia mengeluarkan buah, saya akan pruning seperti yang saya tunjukkan tadi lah. Dan juga ada beberapa pokok yang masih bukan beberapa pokok, banyak lagi lah pokok yang masih sebelum saya potong, termasuklah dahan-dahan yang kat bawah ni. Ni saya akan buang ni. Ni dahan ni. Pada musim yang lalu dia keluar bunga. Dia keluar bunga kat bawah tu, ada beberapa dahan dia keluar bunga. So saya nak buang, saya nak merumput, nak mengisa rumput pun payah. Saya nak buang kat bawah tu bagi dia betul-betul kena cari matahari lah kat bawah. Kalau tengok ni tuan-tuan, rumput ni rumput yang apa dipanggil ni, rumput yang ni dia tumbuh di kawasan yang betul-betul lembap. Di kawasan yang betul-betul lembap dia akan tumbuh lah. Maksud dia kelembapan yang sangat tinggi, dia akan tumbuh rumput ni. Kalau dia tak lembap, dia akan rumput macam biasa, rumput kerbau ni. Kawasan lembap, kawasan berair, ni rumput alif ni. Rumput alif. Okey. Itulah tak silap saya lah. Perkongsian yang saya dapat dalam yang saya perhatikan dalam kebun saya ni. Kawasan lembap memang dia keluar, dia akan ada rumput tu lah. Dahan yang rendah tadi saya nak buang. Okey, tip kita potong dahan yang besar lah. Okey, tip. Saya ingatkan bunga ketam tadi, mata ketam kan. Okey, tip untuk kita potong dahan yang besar ni, kita jangan potong kat sini tuan-tuan. Dia lambat untuk pulih sebab apa? Dia ambil masa untuk diburuk baru dia bercantum. Jadi kita potong kat bawah ni, susah lah sikit. Jadi dengan pisau ni saya rasa senang ikut. Okey. Dia terkepit Okey dah tu. Dahan dah keras kan. Sebab apa? Betul-betul pangkal. Kalau yang dahan-dahan kawasan begini, gini senang je. Contoh dahan gitu senang je lah. Ni saya perlu buang ni. Ini pun saya akan buang juga. Ini pokok yang macam ni kalau saya bawa gunting pruning shear ataupun mesin gunting elektrik yang ada galah tu memang senang je lah. Tak 5 minit siap. Tapi saya tak bawa. Yang saya beritahu tu, saya cadang nak meracun, saya tak bajet pun nak buat aktiviti pruning ni. Jadilah selanjur kita masuk kebun. Kita buatlah aktiviti yang mampu kita buat. Nak kejar semua memang tak sempat. Okay, kita buatlah apa yang patut. Banyak sedikit tapi dah mati dah, hampir dia dah menguning dah. Sebab saya sembuh baru 2 hari. Hari Jumaat.
Hari Jumaat pagi saya sembuh. Jadi hari ni hari Ahad, so baru 2 hari lah. Dia panjat jugalah. Nak jarangkan dahan-dahan kat atas tu. Tuan-tuan, keditik. Nampak ni hitam-hitam ni, dia dah mati. Sebab saya dah sembuh racun serangga white all. Dan juga saya masukkan sedikit azatin dan juga 505 lah. So memang sarang teritik lah, penuh, bukan 1-2 tahun, juta sedikit. Nah tuan, tuan-tuan, hitam yang teritik. Okey tuan-tuan, ni keadaan pokok yang saya peroni. Ni bahagian dalam, daripada dalam kita nampak cahaya matahari memang dah direct kepada dahan-dahan ni. Jadi kita tengok bahagian luar. Okey, so far dia masih lagi berdaun lah, masih lagi rimbun lagi. Dan pada saya tak stres lah. Jadi tengok, inilah daun-daun yang saya buang. Seperti yang tuan-tuan sedia maklum, saya kerap lakukan pemangkasan. Tapi sejak daripada bulan, saya ingat daripada bulan 10 tahun lepas, jadi dah 5 bulan dah saya tak pangkas lah. Ada saya pangkas juga, tapi melibatkan 1 ataupun 2-3 pokok saja. Jadi untuk pangkas semua ni, contohnya pokok ni saya ambil masa lebih setengah jam, hampir 40 minit. Campur dengan clear kat bawah ni. Saya akan longgokkan di kawasan lain. Saya tak nak biar kelembapan yang tinggi bahagian pangkal ni. Dan juga dia menyumbang ataupun dia menarik serangga-serangga seperti ulat pengorek batang lah. Sebab apa? Daun yang kita pangkas ni, dahan yang kita pangkas ni ada bau manis, ada bau yang harum, jadi dia menarik serangga lah. Jadi saya akan kumpulkan setempat dan juga saya akan bakar lah. Contohnya macam ni. Okay, saya kumpulkan. Nanti dia dah kering sedikit baru saya bakar lah. Dia tak boleh kering sangat bakar, sebab apa? Dia akan marak dengan besar. Jadi dia ada dah contoh longgokan yang kering tu, saya akan terus bakar lah. Kalau kita bakar dalam keadaan kering, dia marak dengan api yang sangat besar. Okey tuan-tuan, ini hasil pemangkasan tadi. Okey tuan-tuan, tengok memang jadi sarang teritik. Tapi alhamdulillah selepas dia buat semburan, kalau tuan-tuan tengok dia dah hitam mati-mati, tanda dia mati lah. Okey. So saya akan terus. Okey, pemangkasan ni dapat kawal serangga lah. Saya dah lama tak buat pemangkasan. Kesibukan di tengok dah kering-kering dah. Dah warna kuning tu. Dia dah matilah teritik ni. Tengok tuan-tuan. Ni contoh teritik yang dah mati.
Okey tuan-tuan. Tu dia perkongsian apa yang saya buat dalam kebun saya. Okey, jadilah dapat peluh-peluh. Perkongsian saya hari ini iaitu pemangkasan ataupun pruning dahan-dahan yang melebihi 45 darjah. Dan kebanyakan dalam kebun saya ni dia amat kurang lah yang melebihi 45 darjah. Sebab apa saya buat pemangkasan tu daripada umur dia 1 tahun lagi. Jadi apa yang berlaku dalam kebun saya ni, dahan dia yang terlampau rendah seperti dalam video yang saya tunjukkan tadi, dan juga dahan dia agak rapat. Apabila rapat, dahan dia bertindih di antara satu sama lain, dan juga dahan yang terlampau rimbun, daun yang terlampau rimbun menyebabkan banyaknya teritik. Lepas tu serangan kulat lah. Itu antara apa yang berlaku dalam kebun saya. Seperti konten-konten yang lalu saya memaparkan aktiviti pruning dan kepentingan aktiviti pruning. Tapi dalam orang kata kita berkebun ni, dalam kita kesibukan buat aktiviti dalam kebun ni, kadang-kadang kita tak sempat untuk buat rutin yang sepatutnya kita buat. Okey, itu saja yang mampu saya kongsikan dalam kebun saya untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan butang notifikasi untuk mendapatkan input ataupun perkongsian apa yang berlaku dalam kebun saya ni. Segala apa yang saya sampaikan ataupun segala apa kesalahan yang saya sampaikan, saya minta maaf. Saya hanya berkongsi apa yang saya tahu dan juga apa yang saya lakukan dalam kebun. Okey, jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan butang notifikasi. Okey, ataupun tuan-tuan boleh kongsikan pendapat tuan-tuan dalam komen, dan juga kita sama-sama belajar. Okey, saya tak lagak tuan-tuan, mengah baru turun pokok. Okey, bertemu dalam video-video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.